Aku made at 800,000. Ooh. The most revenue aku pernah bikin. Tapi itu kirakan numbers je. Betul. Sebelum kau deduct ni semua lah. Sebelum aku deduct. So kalau kau dah deduct, gerbak, gerbi, gerbuk, gini, tetap macam mana overall pun aku tak rasa tu duit. Kenapa? Kenapa aku tak rasa tu duit? Pasal dia suacau. Revenue, the most money that you make, brother. Okay, the most money aku made in 1 year. Sales. No, one day. 1 month lah. Sorry. 1 month Kita cakap 1 bulan. 1 bulan we can go up to, tak banyak lah, 180 macam itu. Sales lah. $180 ke apa? Dolar lah. 180,000. Ribu. Yes. Tapi kalau 180,000 kau cakap tak banyak? Kalau kita kira revenue Revenue the lah. most aku pernah bikin in 6 months. 6 months. Aku made at 800,000. The most revenue aku pernah bikin. Tapi itu kirakan numbers je. Betul. Sebelum kau deduct ni semua lah. Sebelum aku deduct. So kalau kau dah deduct, gerbak, gerbi, gerbuk, gini, tetap macam mana overall pun aku tak rasa tu duit. Kenapa? Kenapa aku tak rasa tu duit? Pasal dia suacau. Ciao. Okay, ni interesting ni. Okay, Interesting ni. Okay. Ni aku kena duduk betul-betul dengar. Kisah-kisah hidup kita kongsi bersama.